Kadang-kala orang terlalu risau dengan penurunan harga emas. Alamak, kalau aku beli hari ini, macam mana esok turun lagi RM2, turun lagi RM3. Tunggu tuan-puan, akhirnya duit dia pun sudah dia guna untuk pembelian yang lain. Harga emas pula mula meningkat naik. So, dalam simpanan dan pelaburan emas ini, kita kena selalu ingat bahawa pelaburan ini adalah untuk long term investment kita, tuan-puan. Beli hari ini dan peram selama beberapa tahun. Kita akan menikmati hasilnya kemudian. Kesimpulannya, tuan-puan, bila kita ada duit, beli saja dulu. Sebab kita memang tidak tahu esok atau lusa harga emas naik atau turun, kan? Apa yang pasti adalah harga hari ini. Setuju? Sekiranya tuan-puan berminat untuk mulakan tabungan emas, tuan-puan boleh isi borang sign up di bawah untuk saya bantu tuan-puan bermula dengan ilmu. Boleh follow.